Actually, itu bukan customer. Yang belikan kereta tersebut adalah bos kepada pekerja tersebut. Last week, saya ada hantar satu produk Alza terus ke rumah customer. Actually, itu bukan customer. Yang belikan kereta tersebut adalah bos kepada pekerja tersebut. Bos daripada salah satu syarikat di Johor Bahru telah belikan produk Alza bagi dia punya staff pakai. Sangat amazing story ni. Okay, saya cuba check dengan bos dia berapa lama dah pekerja ni bekerja dengan syarikat tersebut. Dia cakap dah lebih kurang 8 to 10 tahun lah, lebih kurang. So dia kata pekerja dia ni committed dengan company tersebut, betul-betul hardworking. Bos dia hargai pekerja tersebut. Pada hari ibu, saya telah hantar satu kereta ke rumah pekerja tersebut. And then pekerja tu tak tahu, okay, yang bos dia belikan kereta bagi. And then bos dia memang request hantar pada hari ibu, Mother's Day. So saya hantar pada hari ibu. Memang terkejut, memang menangis apa semua. Cuma saya terpaksa agree dengan kerja tersebut. Dia tak nak video dia saya post dekat TikTok apa semualah. Tapi saya pernah post satu video mengatakan anak-anak dia mengucapkan selamat hari ibu lah. So korang boleh cari video tu, itulah anak-anak pekerja tersebut. So kalau ada syarikat-syarikat, okay, tak kisah di Johor ke atau luar Johor, kalau korang ada plan nak belikan untuk korang punya pekerja ataupun nak buat kejutan untuk pekerja korang apa semua, insyaAllah boleh call abang. Abang akan cuba yang terbaik untuk bagi yang terbaik kepada syarikat korang dan pekerja-pekerja korang. Pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro2 yang paling dipercayai di Johor.